Selamat pagi sahabat Madik semua. Bersama saya sekali lagi dalam Apai Nana Channel. Hari ini saya akan dengan Mak Nana akan membuat biskut kacang seperti yang saya katakan hari itu. Di sini saya akan dengan Mak Nana akan buat biskut kacang secara detail, mudah dan ekonomi. Dia tak banyak sangat dah perkara benda-benda yang ni, benda-benda yang kita nak buat. Yang ni simple je. Okey, kita menggunakan kacang yang kita goreng tadi, yang lama saya goreng. Kita akan blender. Blender kasar-kasar ya. Okey, ni semua adunan dia. Nanti Mak Nana bagi detail lah tentang adunan dia ni. Okey, ni masukkan tepung. Tepung gandum biasa dalam 250 gram lah. Tapi aku untuk ganda kakao je lah terpanyung lah. 250 gram. Kacang pun sama 250 gram. Kacang tanah ke Sudah digoreng tadi. memang resipi tu campur-campur aja. Campur hingga sebati ya. Dia punya bau kacang tu sedap. Okey, kita campur sebati tepung. Gula icing. Gula icing dalam 90 Gula mana? gula icing. Gula icing. Gula icing ya. Ni gula ni. Gula icing. Gula icing. Paling cantik pakai tepung ni lah, tepung gandum cap cross ni. Okey. Terusnya kita campur mentega kacang. Kita pakai ni kutak mana? Tidak apa je nama apa boleh. Kita pakai ya ni. Peanut butter. Kita kacau sehingga sebati. Simple je. Ni orang kata biskut legend ataupun biskut ekonomi. Legend. Sedap. Kita buat cara kita, mungkin cara orang lain, cara kita lain, iaitu ikut cita rasa masing-masing. Ini adalah cara kita. Masukkan minyak. Lepas tu masukkan minyak masak berapa antara kini? 3/4 180. Minyak masak boleh, minyak jagung boleh. Secukupnya lah sampai udah di apa namanya? Diadun kena. Sampainya di dough. Masak sikit-sikit. Nak guna air tu nak? No. Tidak menggunakan air. Biskut sikit tak kena air. Tapi jika kamu nak minyak jagung boleh ya. Tapi aku minyak masak lah, pakai apa yang ada. Kita masukkan minyak tu, kacau minyak tu slow, jangan bagi dia habis terus. Sikit peringkat apa nama, step by step hingga dia jadi dos lah. Kita macam ni lah buat dia. Minyak ada lagi, kita slow, kita apa nama, tuang ke minyak kiak baru, dengan kacau baru, dengan kita main berkaitan main dengan tanah liat. Bau segi bau kacang, memang apa orang kata? Wangi. Wangi. Minyak tadi satu mangkok ni, nanti kita last minute kita akan tuang habis lah. Kacang Jangan terlampau halus.
kita nak kasar-kasar sikit, biar kita gigit kita akan merasa kacang tu. Sebab kacang tu tadi kita goreng tanpa minyak. Dia ada rasa, orang kata apa nama kan? Kita kunyah dia, kita akan merasa kenikmatan dia tu. Kita nak menguji dia ni cukup ataupun tak cukup, kita buat macam ni. Kacau macam tu, kalau dia tak berpecah, tak melekat, bermakna dia jadilah tu. Boleh kita buat. Benda ni memang cepat. Benda apa nama, simple, cukup, memang simple. Ini adalah permulaan dia. Kita kacau-kacau macam ni ya. Simple. Macam dadu ataupun macam apa nama, kukutiban, pelampung gintik. Terap kena acuan penuli yang bisa acuan kita kalau ini okey agak kita. Macam ni cepat sikit kalau acuan lambat ni. Kalau nak acuan macam-macam bentuk. Nak acuan bintang ke nak acuan bulan pun ada. Tapi kita macam ni ya. Malas ke. Simple. Lepas tu kita letak dia macam ni, tunggu nak masuk oven. Sambil-sambil tu juga kita letak tepung agar dia tak melekat. Tepung gandum lah. Macam ni supaya tak melekat. Tahu ya dah digulung, kita menggulung yang tu sudah mana-mana ya. Gerak ketok je. Itu susun ketok. Ketok. Ketok jangan. Ketok gulung ketok. Gulung segala. Dia gulung-gulung ketok garito. Ya. Ini aja ada. Itu baru dua talan udah. Ada dalam situ ni. Situ. Okay. Tinggi. Kita engkeh kacang batas ya. Jadi telur tu tadi campur kita hingga apa warna tu, lihat ke kuning dah. Kuning nama tu? Kuning muda. Kacau itu dah ke kuning. Kita ngecor ke apa? Telur kuning aja. Telur putih nadai. Okey. Kacangnya simpan kita atasnya, nyak kajak ke dalam dia. Kecil. Simpan, tinggal simpan. Dah, tapi mana ke kacang, dah mana? Lebih ke kacang. Ke kacang pula. Biskut kacang. Kita letak biji kacang ni dekat atas dia lah ni. Macam ni. Ya, biji kacang ni. Tak nak letak pun tak apa. Sun. Sebagai hiasan, tapi boleh juga makan. Susun dia situ. Sikit. Tak atas tu je ya.
kita dapat 4 talam, tapi talam satu ni tak penuh lah. Talang kembali tak cukup lah. Kita telah kembali ngamal dah. Talang kembali tadi. Ni semua dia. Lepas ni, lepas siap baru kita bakar dengan obon. Sapu punya dulu. Sapu dengan telur kuning tadi. Telur kuning tu dicampur dengan pewarna kuning muda. Cuci ubon teruk cermin lama. Semari ngak biskut nu kat gawai baru ya kena pelak mak debu. Lap. Di yang pun span nak bisik deh. Saya gigit sepananya. Kaknya. Tu, tray tu. Talam betul. Terus kali. Tu dia kena. Minyak, seminyak dalamnya. Ya. Ya. Dah kelap pedak. Okay, kita sapu dia dengan telur tadi, kuning tu. Kuning telur. Biar bentuk dia kuning macam tu di atas, apabila kita sapu dia, dia akan jadi kuning. Kuning keemasan. Dia nampak berkilat lah. Orang makan pun rasa selera. Kita nak kuning macam ni lah. Biar dia nampak berkilat. Bila dia akan kering nanti, bila dia masak, dia akan berkilat. Kuning. Ni tadi kita gunakan telur kuning tanpa dengan telur putih. Telur putih kita asingkan. Kita nak telur kuning saja. Lepas tu campur pewarna kuning. Okey. Satu tray ni dah siap. Yang ni ada 4 tray. Kita sapu macam benda yang sama ya. Berketuk ya mari. Kuning. Sapu perhabis sekali. Saya telur ngocat. Ada tinggal baki sikit lah, kita perhabiskan dia. Sayang dia punya telur tu tadi. Bah kata orang jangan berbazir. Sebab terlebih tak apa, kurang jangan, lebih tak apa. Okey, bagi dia lebih. Dia nampak kuning berkilat. Kek pula, biskut kacang ni kalau kita makan, dia tak rangup, dia rasa macam rapuh, dia akan hancur.
sendiri. Cair. Cair. Bila kita masuk ke mulut dia akan cair. Tu. Cair di mulut. Kata orang kalau orang tak ada gigi, makan makanan benda lembut, sedaplah makan biskut kacang ni. Sebab dia tak keras, tak orang kata apa, tak rangup, tak krup. Dia tak ada macam tu. Kalau dia akan cair sendiri. Tu ya. Keistimewaan biskut kacang ni. Tak macam biskut lain-lain yang kita gigit yang keras krup. Ni tak ada krup ni. Mungkin dia ada krup, kecuali kita gigit kacang sebagai hiasan dia tu. Tu ya. Ya, kacang ni. Dia akan krup lah kacang ni. Kalau setakat biskut dia ni memang tak krup lah. Okey, ubun tadi dah dipanaskan selama 5 sedia untuk bekerja. Baru kita masak dia betul-betul. 190 dalam 15 minit ataupun sehingga masak ikut organ masing-masing. Nama nak ubun tu? Atas bawah ke beri panas? Atas bawah. Kita bagi dia panas atas bawah. Bukan di atas saja, atas bawah panas. Macam ni lah. Kita biarkan dia di sini selama 15 minit lah. Okey, 15 minit. Ataupun sehingga masak. Sehingga ikut masak. organ masing-masing ya, nak sama. Okey, ini dia dah masak. Tengok dia macam ni dia dah masak. Sekali manduk aja tu tarik dari atas baru. Tarik manduk betul. Dah. Kita angkat dia tengok masak kita masak. Okey, ni rupa dia biskut kacang kita dah siap. Macam ni lah keadaan dia dah siap semua. Yang tu kita simpan untuk saudara kita, satu balang kecil tu. Ada yang pesan nakkan kacang, biskut kacang. Okey, inilah hasil dia. Biskut kacang kita dah siap. Warna dia kekuning-kuningan. Tak melekat. Tepung. Sebab ada tepung tu dia tak melekat. Orang minyak berjerin. Tapi saya suka lagi guna tepung. Sebab dia tak akan hangus dekat dekat bawah. Tengok. Tapi dia sudah masak. Bawah dia pun macam ni. Tengok bawah pusin-pusin. Okey, macam ni lah dia dah masak. Dah ni, tengok. Hasil dia macam ni. Tengok, dia kuning keemasan. Lepas tu dia punya buntut tak hitam. Tak hangus bawah dia punya bawah. Inilah hasil dia. Tengok tepi dia pun tak ni. Biskut ni dia lembut sikit ataupun manja. Sebab dia tak rangup. Kalau kita empit dia pun dia akan cair. Tengok pecah macam ni. Pecah. Dia akan cair macam ni. Nampak? Cair. Punya cair kan? Kita tak payah tak payah kunyah. Tu. Cair. Tahan. Tu kalau kita bawa biskut ni, kalau dia berguncang-guncang, dia akan hancur. Dia akan berderai kan? Macam pasir hancur. Dia tak berketuk, dia hancur. Tu dia punya sensitif sikit. Saya minat biskut kacang ni. Cukuplah satu barang besar ni untuk biskut gawai. Okay. Dia ni untuk kita lapit dia supaya dia tak berminyak. Lepas tu senang kita nak ambil lah. Tak pecah lah dia nanti. Okey, Mandek. Ini saja setakat konten dari saya, iaitu biskut kacang. Sama-samalah kita buat untuk biskut gawai. Okey, jangan lupa like, komen, share and subscribe Apai Nana channel. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton sampai habis.
Oke, Made, temu baru kita iba konten ke Bukai. Oke, bye.